They are superheroes to help because otherwise we cannot manage it. Without them, I don't know what to do. Yeah. Isteri seorang warga Amerika Syarikat AS yang cedera selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Datuk Rembau menggelarkan pasukan penyelamat terutamanya bomba sebagai superhero kerana membantu membawa keluar suaminya dalam keadaan selamat. Wanita warga Malaysia yang dikenali sebagai Karen 63 tahun itu berasal dari Sabah berkata suaminya Paul 65 tahun terjatuh selepas mengadu pening ketika menuruni gunung itu. Menurutnya, mereka tiga sekeluarga termasuk anak lelakinya Grant William 27 tahun memulakan pendakian kali pertama di Gunung Datuk pada pukul 8 pagi semalam serta selamat sampai ke puncak. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota, Pegawai Bomba Tinggi PBT2 Zaini Saleh berkata, sepasukan 14 anggota dari BBP Kota serta Rembau dikejarkan ke lokasi kejadian dan tiba pada pukul 4.10 petang. Mangsa tergelincir di ketinggian kira-kira 1,200 meter dari base camp dan kepalanya terhentak di batu lalu pengsan. Mangsa mengalami pendarahan dan luka pada kening. Mangsa kemudiannya trauma tidak boleh berjalan.